Sebelum kita saksikan podium, kita akan saksikan dulu recap bagi perlumbaan kategori Wira KBS tadi. Di peringkat awal memang permulaan yang baik ditunjukkan oleh Akif. Akif pada awal berada di depan, boleh nampak itu dia. Akif dengan Faris Putra belakang tempat yang kedua. Dengan di belakangnya adalah Ahmad Al-Amirul Zaki yang berada di kedudukan di belakang. Ahmad Al-Syafiq, Ahmad Amirul Zaki yang sekarang ini 4 pelumba yang berada di hadapan. Nanti kita akan lihat Akif Abdullah, Faris Putra, Nuzul Adi dan juga Ahmad Al-Syafiq dan Amirul Zaki meninggalkan lain-lain pelumba untuk jauh di belakang dengan kelebihan 1:38 saat di hadapan lain-lain pelumba. Jadi 4 pelumba ini battle yang kita berikan tumpuan, kita berikan perhatian dalam perlumbaan. Kita nampak bagaimana Ahmad Al-Syafiq mencuba untuk memintas dan perebutan itu yang membolehkan Akif berada di depan. Kita nampak Akif dan sebabkan tadi terjatuh Ahmad Al-Syafiq, Ahmad Amirul Zaki. Insiden itu yang membolehkan Faris Putra untuk lari di hadapan. Akif Abdullah tempat yang kedua dan Nuzul Adi di tempat yang ketiga. Ini overtaking under yellow flag, under investigation untuk Akif Abdullah. Saya diberitahu bahawa no for the action untuk Akif Abdullah dan tidak tindakan kepada Ahmad Akif Abdullah.